Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke Syahid Gamers Official Channel. Jangan lupa subscribe ya. Okay, hi guys, welcome back to my channel. Again, kita buat dengan ni. Ya, mic baru. Aku tak lakukan dengan kerja suara aku. Hari ni aku nak buat sedikit simple content, iaitu a day in my life. Pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Okay. Ya. In my life, pergi ke sekolah dengan pakai macam ni in the weekend. So this content is so simple, like 3 or 4 minutes content. I do it. Okay, oh yang pandai ni speaking. So aku hari ni baru bangun tidur. Soalnya aku main rugby, kau tahu. Tiba sakit weh tulang ni. Sakit gila tulang ni weh, tolong. Tolong. Sakit. So, aku tak boleh gerak sumpah. Kalau aku cakap aku sakit, sakit lah. Aku memang sakit. So, takkanlah aku bawa handphone aku di sekolah kan. So, kita jumpa balik kalau pukul 2 atau pukul 3, okay? Bye. Ini Rabu. Bye. Guys, ni pakai kawan. Kita kasi hi teacher. This is my teacher. Okay, ni kawan saya tengah makan. Idola. Ni. Idola. Hi guys. Hi Fami. Batik hi. Ni teacher, ni Hafiz. So lah nanti kita jumpa kat rumah, okay? Bye. Okay guys, kita dah sampai rumah. Cuma tengok video tadi aku kat sekolah kan. Ni adik kawan aku minta aku review makanan. You want me go tengok? Yes. I already have new mic. The bulat one, by the way. So mic ni aku beli untuk aku buat content lain. First kita ada air blue lemon mojito. Nanti kita mau beli. Okay, jadi kita minum bismillah. Okay. Lepas tu, kat rumah aku ni pun ada jual loceng. Kau beli sate ikan. Sate ikan 5 RM2. Pulut yang kecil RM1 satu. So sandwich RM1.50 je kita rasa. Kita rasa perlu. So sandwich bismillah. Aku dengar kita main aku tak lari. Bismillah. Yalah. Apa sedap. Apa? Okay, next. Kita ada pulut. Yang tadi tu, yang sandwich tu, RM1.50. Next kita ada sate ikan.
Ini sedap. Kedua sekali ya. Wah, enak banget ya. Bajai. Mak kau tergolek bak kau. Okay. Letak mana handset ni? Wih, handset dah cabut. Okay. Tak sini lah. Okay. Mak kau tergolek kau. Okay, tak sini lah. Tahu tak? Pada aku pergi beli. Aku tak post video sebab busy. Membuat musik. Video yang aku nak buat video mukbang sini. Ya. Tak kesampaian. Sebab kita lalu. Sebabkan aku selalu pergi main. Ya. Aku selalu pergi main. So sempat record apa-apa pun footage. Aku tak record pun. Inilah makanan aku selalu beli. Mojito. Tak ada selisih pula lah. Tak ada selasih. Sama jelly. Lepas tu ada mojito. Tu. Jelly. Ubah dah gila jelly dia. Ya kan? Memang pendek ya konten. So, aku rasa sampai sini video kita jangan lupa like, comment, share. Okay, this is macam kau datang pakai apa? Bicycle electric car. Yeah, pakai bicycle electric. Semua naik ronda-ronda lah taman pakai bicycle elektrik. Okay. Bicycle elektrik. Kau nampak mic ni? Kotak ni? Yes. This is my new mic. So, macam ni je. Okay, dia dah terconnect nampak. Ni pun dah terconnect nampak warna biru tu. Okay. Alhamdulillah. Okay, macam ni. So, kalau ada orang nak ajak aku buat konten, aku nak ajak orang buat konten ke, jujur macam tu je. So, aku rasa sampai sini video kita, jangan lupa like, comment, share and subscribe dan turn on notification. Hey guys, okay. So, aku rasa sampai sini video kita, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Subscribe paling penting. Video aku dah banyak daripada subscriber. Tolong. Video aku dah berapa belas subscriber aku baru berapa puluh. Okay, aku tahu. Sebelum penutup, aku nak ajak korang naik bicycle elektrik. Okay, jom. Sekejap. Okay. Kena letak ke bawah kamera ni. Sekat sana cahaya matahari kan? Okay. Nah, aku letak sini. Okay. Sekian nampak. Okay, this is my bicycle. Okay. Let's go. Okay. Sini lah aku selalu naik. Bila aku naik, masuk kunci. Bila tarik brake, jalan. So katalah Syahini sombong tak pergi naik bicycle elektrik. Lepas tu kau tahu tak dia kata apa? Kata Syahini jahat tak bagi naik bicycle elektrik. Bicycle elektrik ni tayar dulu pancit. Ada dalam konten aku sebelum ni.
dah buat konten tapi tak ada dalam video. Sebab sebelum ni memang aku malas gila. Sebab aku malas nak edit. So aku rasa sampai sini video kita. Jangan lupa like, share and subscribe. So bye bye guys. See you again. Bye bye guys. Okay, untuk pengetahuan korang, selain makan mukbang, itu adalah kerja harian. Itu adalah aku main rugby ni. Sini lah aku main rugby. Sekejap tak boleh zoom pula. Okay, nak zoom lah. Macam ni. Nampak tu. Situ juga aku main rugby. Like that. Kejar-kejar bola macam tu. Tapi aku tak ada main sebab aku dah cakap aku sakit pinggang macam korang tahu. So aku buat intro lagi sekali. Okay, bye.